Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay guys, so sekarang ni macam korang pelik kan kenapa kita orang cakap macam kena slow kan. Sebab sekarang ni kita orang ada dekat kampung. Okay, so kita orang tak boleh cakap kuat-kuat dekat sini sebab nanti takut orang dengar. So ni malam raya ni, malam raya. Besok kita dah nak raya, besok dah nak pergi sembahyang raya. Tapi aku baru sedar macam esok aku rasa macam aku nak post video untuk korang. So disebabkan kan kita dah nak raya. Bukan kita dah nak raya, sekarang dah raya. Dah raya dah. Apa lagi yang popular waktu raya selain duit raya, kuih raya dan raya rumah orang? Apa? Hantu raya. Yes, malam ni dah masuk satu Syawal lah. Ya, malam ni dah masuk satu Syawal. Masuk hantu, macam-macam hantu pun dah ada dah kau kan. So sekarang kan, bukan sekarang, daripada dulu lagi kalau korang nak tahu kan, memang dekat famous hantu raya dekat kampung waktu raya. So hantu raya ni apa? Kebanyakan orang kata hantu raya ni dia macam dia boleh menjelma jadi apa benda je dia nak menjelma. Dia boleh menjelma jadi manusia. Manusia boleh, kucing boleh, arnab boleh, binatang lain semua boleh. Semua benda. Sebab hantu raya ni kelebihan dia memang pakar dalam menyamar jadi benda-benda yang dia nak. Wih, memang pakar lah. Aku harap hantu raya tu dia boleh jadi Blackpink. Boleh dah juga kan macam tu, dia raya dengan Blackpink. Ini tidak, nyaman-nyaman je muka buruk macam tu. Tak nak lah macam tu. So sebenarnya dalam video ni ada macam-macam cara nak tahu yang kita ni dekat rumah kita kat kampung tu ada hantu raya ataupun tak. Dia ada cara dia tau. Dia ada cara dia. Kau tahu? Aku tak tahu ni. Dia ada cara tau. So hari ni kita nak react, okay, macam-macam mana kita nak tahu dekat rumah kita kat kampung tu ada hantu raya ataupun tak. Hantu raya ni macam mana, apa benda semua. Sebab kita kan raya, jadi kita buat benda yang macam seram-seram waktu hari raya. Okay. Kalau korang nak tahu hantu raya ni biasanya dia macam saka keturunan lah. Biasanya daripada moyang turun kepada atuk, turun kepada nenek, turun kepada mak, turun kepada bapak, turun kepada cucu, turun kepada dia kecil-kecil macam tu. Sebab tu siapa yang ada hantu raya ni, biasanya kalau korang nak berubat macam tu, kita kena berubat awal-awal, kena buang awal-awal sebelum meninggal. Betul. Okay, so tanpa basa-basi jom kita masuk dalam video. Sabar. Ustaz sabar. Sabar dulu. Kau sini sikit lah. Okay. Sini sikit. Okay. So dekat sini kalau korang boleh nampak 3 tanda rumah kita ada hantu raya ataupun gedor. Punduk ni muka hantu raya tu. Macam kau no? Macam muka aku kurang ajar. Kau macam kau tak tahu hantu muka aku pula. Ciri-ciri rumah kita ada genderuwo ataupun dia panggil sebagai hantu raya. So hantu raya ni nama lain dia genderuwo lah lebih kurang. So jom kita dengar. Kita ada genderuwo ataupun dia muka dia memang tak relate muka dia. Muka gini. Cok sekali. Ya Allah, Cuba buat sekali. One, two. Muka aku lagi hantu raya daripada muka kau. Kan? Sama lah muka kau macam genderuwo tu. Tak ada beza pun. Okay, kita tengok panggil sebagai hantu raya. Nak tahu tak 3 tanda saya nak share ini? Sebelum tu save video ni, share video ni, repost. Dah save dah Ustaz. Saya dah save dah. Like baik-baik insya-Allah. Jangan lupa tekan button follow. Kau dengar tak? Aku dengar juga. Aku ada dengar bunyi dekat luar korang, tapi tak apa. Macam mana orang seri-seri. Abaikan. Supaya semua dapat manfaat daripada video saya. Yang pertama adalah mimpi ataupun dengar bunyi dulu. Bunyi benda berjalan tapak kaki guli. Okey, itu something atau benda tu ada dalam rumah kita. Yang kedua, tidur kerap mimpi bersetubuh, ada orang datang tidur dengan kita. Itu bahaya juga nah. Yang ketiga, yakni kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada datang kita tak ada kat rumah, orang nampak kau macam ada kat rumah, aku nampak kau ada kat rumah. Okey, dia boleh menyerupai tuan dia. Ini dipanggil saka hantu raya. Ini saka hantu yang sangat-sangat bahaya. Cara nak atasi dia, kena buat ikrar pemutus lah, jumpa buat rawatan dengan ustaz mana-mana lah. Dan kamu pakai kasut kijang. Yang ni okey, so nampak tak? Kan aku cakap apa-apa pun kita kena putuskan. Maksudnya kita kena buang benda ni, kita kena buang, faham tak? Kita kena hindari benda ni daripada dekat dengan kita. Bahaya kalau benda ni berdampingan kita. Dia lagi dengan muka dia ni. Apa benda hindari-hindari ni kau ni? Kita memang nak buang lah benda tu. Ciri-cirinya tu kan, antara satunya tu maksudnya kita tak ada dekat rumah, tapi jiran kita tiba-tiba nampak macam kita ada dekat rumah. Oh my god. Dia macam aku ada nampak kau kat rumah macam tu lebih kurang. Kau buat apa kat rumah macam tu? Aku nampak kau masak, padahal kita tak ada, kita balik kampung. Nampak ada bunyi bunga api. Kalau korang dengar ada bunyi mercun, biasalah malam raya. Aku macam nampak kau ada dekat rumah lah macam tu. Tapi sebenarnya kita tak ada kat rumah.
Itulah dia panggil hantu raya. Tu dia menyamar jadi tuan dia. So bahaya. Sebab apa? Kalau dia buat apa-apa kan, dia buat benda-benda terkutuk, dia buat benda-benda buruk, tiba-tiba dia menyumpai tuan dia, padahal tuan dia tak buat pun. Tu yang kita Nampak sangat dia ada hantu raya. Bukan, Dia mudah terkejut. Ada satu lagi saya ciri. Siapa yang ada hantu raya ni, muka dia macam Ilham. Perangai dia pun macam Ilham. Tak ada korang. Tak ada muka hantu raya ni hodoh seperti ni. Sabar. Aku takut. Kau sabar macam. Ini bukan hantu raya ni. Ini jin solat dalam masjid. Serius lah? Ilham kau tengok tu. Kenapa dia sembahyang macam tu weh? Weh, kau tahu tak, benda ni memang buat aku seram tau. Aku tak tahu nak cakap macam, tapi memang seram weh. Ya kepala dia, ya Allah. Air mata aku keluar no. Tak, kepala dia gini weh. Kenapa macam tu? Ya Allah. Kau tahu tu lah. Aku takut. Tapi kan, macam mana dia orang boleh rakam jin ni sembahyang dalam masjid? Ke dia orang saja buat? Aku rasa dia orang saja buat lah. Tak juga tu. Aku rasa dia saja buat. Ya ke saja buat? Dia saja buat. Maksudnya kawan dia ke apa benda ke, dia macam tak logik lah. Macam mana pula jin tu boleh sembahyang, lepas tu jin tu tak perasan orang boleh rakam daripada atas? Kita tengok sekali lagi. Ada macam manusia. Ni tu terkejut nampak sangat lah kau jin. Nampak? Kau tengok betul-betul kepala dia tu. Tapi kan macam tak logik sebab dia boleh bergerak laju macam tu. Sebab kalau manusia aku rasa macam tak adalah boleh gerak selaju itu Kan? Kita tengok video lain pula. Alamak, muka Ikeman dah menjelang kat sini. kau kurang ajar dia nak cakap muka aku macam muka hantu raya. Muka hantu raya ni macam muka engkau gerak. Oh ni lah konon-kononnya hantu raya tu. Serius lah tu hantu raya. Ni lah genderuanya. Gigi dia tajam. Dia macam babun. Tak macam babun, macam beruk pun ada kan. Macam King Kong. Kau tengok muka dia kurang. Dahi dia cukup luas. Maksudnya inilah yang menjamak aku terkejut. Aku ingat hantu raya betul-betul berubah jadi muka ustaz ni. Kurang ajar weh, terkejut aku. Tak weh, terkejut aku ingat hantu raya ni jadi muka ustaz ni. Assalamualaikum semua. Nampak tak video di awal-awal tadi? Seperti orang Indonesia begitu, genderuwo, ataupun kalau kat Malaysia ni kita gelar sebagai hantu raya. Betul ke tu hantu raya? Cuba tengok baik-baik video tu. Dalam video tadi berdurasi beberapa saat tu, kamu tengok baik-baik betul. Untuk kita pastikan video ni betul, adakah tu hantu raya betul atau tidak, kita buat slow mo dan kita tengok baik-baik wajah dia, adakah benar itu genderuwo, hantu raya ataupun orang yang bertopengkan hantu raya. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, kita slowkan video ni dan kita Okey, aku sekali tengok muka dia memang macam muka Ilham. Kau tengok betul-betul hidung dia kembang macam hidung Ilham. Sorry. Dahi dia luas macam dahi Ilham. Lepas tu nampak gigi dia macam gigi Ilham, ada jarang-jarang macam tu. Hidung aku, gigi aku tak macam ni. zoom kan, nampak hantu raya ke guys? Pelik dia macam ni, siap berenang-renang lagi guys. Betul lah. Kita tengok pada taring dia tu, pada gigi dia tu. Tapi kan kalau hantu raya ni maksudnya dia ada setiap kali raya je ke macam mana? Tak kot. Sebab hantu raya ni kan dia macam jenis hantu kan. Takkanlah hantu raya je, time raya je dia keluar. Sebab tu lah namanya hantu raya. Kenapa dia bagi nama hantu raya? Hantu raya kan dia, orang kata macam hantu yang terpaling kuat sekali dalam jenis-jenis hantu ni. Tak, kenapa hantu raya? Memang nama dia macam tu. Takkanlah hantu. Tak, dia masih ada sebab kenapa hantu raya. Cuba kau tanya dia, sebab kau kan hantu raya. Percaya ke tak guys? Ni siap berenang-renang lagi ni guys. Itu nampak? Tengok kiri, toleh kanan semua. Kalau korang nak tahu kenapa dipanggil hantu raya, sebab benda ni selalu kacau anak cucu waktu hari raya.
hantu ni kan keturunan saka-saka. Jadinya setiap kali hari raya anak cucu akan balik ke kampung halaman. Bila balik ke kampung halaman, diorang akan sering kena ganggu sebab hantu raya ni nak cari pengganti. Bukannya sebab hantu tu paling kuat daripada hantu lain. Kau ingat hantu tu Big Show nak kuat-kuat. Sebab itulah sebabnya dipanggil hantu raya juga. Sebab apa? Bila hari raya je, anak bini, anak cucu menantu semua akan balik ke satu tempat dan waktu tu dia akan pilih pengganti. Ini adalah salah satu sebab kenapa dipanggil hantu raya. Hantu ni akan jadi lebih ganas waktu hari raya. Sebab apa? Waktu hari raya lah dia boleh pilih pengganti-pengganti dia. Macam tu. Tahu. Ini hantu raya sebab apa? Sebab hantu tu paling kuat daripada hantu lain. Sebab muka kau tu macam hantu raya dah. Kau kurang ajar tu. Okay lah guys, so kita rasa video kita sampai sini dulu tentang hantu raya. Aku saja buat video hantu raya ni sebab apa, kita sekarang dah hari raya macam tu. So selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Baju raya korang warna apa? Sila komen dekat bawah. Baju raya aku rahsia korang tengok kat Instagram aku. Okay, ingat semua konten aku adalah hiburan semata-mata. Semoga kita berjumpa lagi. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Bye bye.